tunggu my sister ambil. Dia tengah on the way. Dalam 9.30 sampai lah. Sekarang pukul dah dekat pukul 9 dah. Jadi 9.30 itu dah sampai lah kot. Actually pergi Penang ni tak rancang pun. Tapi tapi kakak I macam ajak I lah teman dia pergi Penang. Sebab kawan dia kahwin. Kawan dia kahwin kat Penang. Orang dah ajak. Tapi sebelum kita pergi tu, I minta lah izin husband I dulu. Macam tu. Kita dah berlaki gitu. Berat hati juga sebenarnya nak pergi without him. Tapi itulah. Dia pun kerja, dia tak dapat cuti. So I macam apalah. Bye-bye. Syamilo, Mama pergi Penang, okay? You stay home, okay? Mila? Mila! 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 Saya pergi Penang awak ada rumah tau. Ada rumah. Duduk mana elok? Okay? Boleh tak? Boleh. So, kita dah sampai Gopeng. Now, kita nak gerak ke... Excuse my mata, memang tak boleh buka sebab cahaya like terus direct. Kita nak pergi ke Penang. Sekarang pukul 10.30. I bangun pukul 8. 11.30 baru nak gerak, biasa kan perempuan. Okay, jom. Kita nak gerak dah. Kita dari Gopeng ke Penang dalam 2 jam setengah. So maybe around 12 atau 1 sampai lah. Dia muka mak tu. Kanan. Mama. Best, yang baru yang trans. Itu tu tak cantik lah. Tak cantik? Macam Alza. Wait, aku suka. Oi, tak cantik lah terus tu. Tak cantik lah bah. Dia lebih kurang ni. Macam Alza. Oh, macam Alza. Oh, tiba I cantik lagi. Azia I cantik lagi. Tiba Azia. Hidup Azia. Tiba I like, that's nice. Di dalam CRB tu kan? Aduh, mama dengan pucuk ubi ni pula. Dah lah tu. Nak masak pucuk ubi apa pula, abah. Lagu 8 kontainer besar. Hotel lah sambil drive. Ya, masuk dalam tu ya. Drone. Sini mana ada Petron. Kiri ni apa? Petronas. Petronas. BHP tak ada eh? Benda lah sembang lupa turun bawah. Tak suka singgah. I nak macam direct je. Ya, direct lah. Boleh? Direct. A few moments later. Dah sampai Penang. Kau pergi mana langsung? Aku pernah pergi tapi tak jejak. Sampai balik dah pergi tempat lagi. Pergi tempat tak jejak maksudnya? Maksudnya kan jam. Lepas tu give up. Maksudnya tak turun di hotel pun. Yes, I eat that. Jam kat Penang ni macam KL juga. Penang ni jam macam KL jugalah. Quite same. Okay. Oh, diorang tengah ni alihkan lori. alihkan lori, alihkan apa tau? Lori buat batu besar tu. Cara dia sebiji macam Ayah Zarul buat. Dia tak ada kon yang tu kan, kon emergency kan. Kita singgah toilet sekejap kat surau. And sekarang kita nak on the way dah. Kita nak naik kereta balik pergi Kuala Kahwin tu tak sampai lagi weh. Sekarang dah pukul 2. Tapi dah nak sampai lah lagi few minutes sampai. Weh, Penang panas weh. Panas lit. Mata tak boleh buka dah sekarang ni. Okay, so
Kita try jap. Guys, panas lit guys kat Penang. Oh my god. Mama. Hai. Lemau. Lemau sebab baru sampai daripada Penang. Kita orang tidur sekejap je weh. Malam tadi kita sampai pukul 3 ke 2-3 pagi dah. Lepas tu okay, kita dah sampai. Tu Abah kat belakang. Ya Allah, panas gila weh. Panas sangat-sangat macam tak boleh nak buka mata. Tak boleh nak buka matanya. Mata aku tak boleh buka sekarang. Panas lit. Okay, kita nak menyambut. Menyambut pula, nak menyalam jap. Terima kasih. Jemput masuk. Terima kasih. Jemput makan. Jemput. Muhammad wa ala alihi Mama. Apa? Panas tu kan? Mana ada. Malah orang basuh. Kata dewan. Kita try. Mak apa ni mak? Ubi apa? Buku. Ubi buku. Satu, dua, tiga, freestyle satu, dua, tiga, mau freestyle satu, cukup. Panas. Panas weh. I tak cakap panas je kan. Sebab memang panas weh. I tak tahu pula Penang sepanas ini. Selalu kalau I balik Gopeng tak sepanas ni lah. Tengok kakak I asyik saya suruh I ambil gambar je dari tadi. Okay lah, kita nak pergi ke Butterworth. See you there. Sana I punya baju dengan tudung, dia macam jadi strawberry matcha. Matcha strawberry guys. Apa lah tu? It's a jumpsuit. Okay lah. Oh, lalu Infaq and Go. Wah, best gila. Wow, best je. Dia ya. Wow. Best gila. Apa? Dah sampai dekat Hotel Oyo dekat Butterworth. I lupa gila nak record waktu kita naik tadi. Sebab banyak gila barang nak bawa naik atas. So kita tengok aja lagi kita pergi mana. Ya. Lah nak pergi jauh-jauh Penang. Tak, masalahnya dia bukan drive pun. Apa yang penat sangat tau. Duduk kan tak pernah ke duduk. Pula. Duduk lagi pernah tau. So lepas ni kita nak pergi street. Tak tahu apa nama street tu. Pantai Rabina ke apa tak nama dia. Sebab I tengok tadi hari ni dia buka sampai 12 malam. So bolehlah pergi sana. Apa dia? Actually kan mula-mula kita orang ingatkan hotel ni scam tau. Sebab kita tak nampak kat tepi jalan. Lepas tu sekali rupa-rupanya dia punya signboard kecil je Hotel Oyo dia. Lepas tu kita tanya lah, ada abang Penang tu tanya, bang, tahu tak Hotel Oyo ni kat mana? Bang, what? Oh, kita cakap, bang. Lepas tu dia kata, what? Tak kata. Ui, bagus ni ada macam tu lah. So cakap, garang si abang ni. USB. Lepas tu kita orang macam, okay dah jumpa parking. Lepas tu kita orang ingat kena scam mula-mula sebab tak jumpa. Lepas tu bila call Oyo keluar macam Aku first time kena scam.
Keluar operator pula. Tiba je ada operator tak pernah kan. Lepas tu Lala dah jumpa dah. Dah naik atas dah. Tadi banyak gila barang nak bawa naik atas. Dah tak ada lift. Ada tangga je. So rehat dulu. Okay, so kita nak pergi Pantai Robina dekat nearby Batu West Coast. Tak ingat sangat sebab lapar. And then kebetulan hari ni nampak dia ada event malam ni sampai pukul 12. Siap ada bunga api. Siap ada main-main api kan. Tapi tak pastilah. Tengoklah nanti macam mana kan. So jom. Kita nak pergi Pasar Robina dekat Butterworth, dekat Pantai Robina. Tak ada parking sebab ia ada event makan-makan tak silap. So macam nak try lah. Tanya lah AI. Jam guys, jam. Parking tak ada. Ingat ke Penang tak jam. Rupanya sama je KL jam. Kita dapat parking. Are you sure? Nak pergi makan tu jauh mah. Are you sure? Makan kan? Ya Abah. Jangan lupa aku tutup pintu ni. Ni. Dan dah sampai dekat Pasar Robina. The Farm Fair. Ramai gila orang. Tu dekat belakang tu ada banyak food fest. Tu baru sikit guys, ada banyak lagi. Meriah guys, meriah. Ni dekat Pasar Robina. Ada banyak. Video hantar pada Kak Emma. Oh, okay. Tapi I tak pastilah dia sebab ada event je ke ataupun memang selalu ada. Siap ada budak-budak main weh. Cakap pasal KL. Aku masuk sini tadi kan. Mana? Ni mana boleh bawa kereta? Ni dia orang tengah check parking. Weh jauh weh. Sampai sana weh ada lagi weh. Wah. Best. Kereta. Boy. Ha? Kereta. Dah sampai guys, and ramai gila orang lepak kat sini. Memang happening ke weh kat sini? Oh my god, aku excited. Excited. Kapet yang Terus makan dekat tepi pantai. Tak. nak makan sini beli-beli. Wah. Best. Dia macam uptown lah. Dia main api ke weh? Sister beli ni. Dia ada buku hero. Tak. Tengok aku beli. 12 dengan 15.
hijau. Weh, kau tahu tak yang ada Maggi Sukiya dekat... Wow, sedap ni. Perangkong. So, kita orang beli samyang dengan ayam cheese, ayam Korean cheese dengan ayam goreng. Jangan cari lah bosnya. Sedap ni. Ayam kami ke. Ni pula ni. Besar. Dia sate Xinjiang. Oh. I pun first time datang Penang and I first time datang kat Pantai Rabina ni. Ada food court yang korang boleh order macam-macam kat sini. Dia macam uptown. Harga dia yang kat dalam event tu mahal lah. Tapi harga yang kat sini tak pasti sebab I tak bayar lagi. Mi dia banyak. Bagi I semua banyak. Kekenyangan. Kenang gua boleh? Tak tahu? Sekejap. Kekenyangan. Weh banyak weh mantap. Sepa Astagfirullahaladzim. Family mana ni?